Saudari, Sekang Kim Sang dan rakan-rakan saya, Jerry Kang dari Kang Financial Advisory dan CC Advisory. Jadi hari ini yang tajuk ialah di Sabah, saman bankrupt adalah cara terbaik untuk tuntut hutang. Ya, mengapa? Ini adalah topik. Ya, jadi mengapa itu cara terbaik? Ya, satu, tekanan psikologi yang kuat. Yang kedua, mudah dan kos rendah. Ya, jadi kedua, murah dan kos rendah. Dan tiga, tiada perlu buktikan butiran hutang semula. Jadi keempat, penghutang suka elak. Jadi lima, harta penghutang disalahkan. Ya, jadi saman bankrupt berkesan bukan semata-mata untuk bankrupt orang, tetapi sebagai alat tekanan yang sah cepat supaya penghutang membayar hutang dengan segera dan kebanyakan cash selesai sebelum perintah bankrupt sebenarnya dijatuhkan. Jadi sampai sini saya jemput Jerry komen sikit ya tentang financial planning. Okay. Jadi ya Jerry. Saman bankrupt. Kesannya dari segi panjang kawan Sabah. Okay. Satu dapat kesan ada kesan terhadap lesen dan kelayakan profesional. Di bawah akta Pasar Modal dan Pengembangan 2007 serta Peraturan Bank Negara Malaysia, itu bankrupt tak boleh pegang lesen atau berdaftar sebagai wakil keuangan. Pertama, kesan terhadap kerja dan perniagaan. Tidak boleh menjalankan perniagaan tanpa kebenaran ketua pengarah insolvensi. Tak boleh menjadi pengasyarakat syarikat keuangan akan terjejas. Majikan wajib menamatkan perkhidmatan suka mendapat pekerjaan baru dalam sektor keuangan perbankan. Kesan pribadi yang mempengaruhi profesionalisme. Rekod sekresitos terjatuh suka mendapat pembayaran. Akaun bank boleh dibekukan atau dihadkan. Atau benar boleh dirampas oleh jabatan insolvensi. Gaji boleh dipotong oleh MDI untuk bayar hutang. Kesan terhadap percayaan Sabah. Reputasi profesional musnah kerana lari. Sukar bina semua melainkan terutama di kawasan kecil seperti Kota Perth, Terengganu, Tau dan lain-lain. Syarikat induk boleh tarik balik pengikrafan. Boleh berikan semua? Boleh. Yang mengambil masa. Tempo discharge to bankrupt 3 tahun, dipendekkan dari 5 tahun sebelumnya. Selepas discharge, boleh mohon semua lesen. Tak garanti lulus. Okay. Setakat ini saya punya penyampaian. Terima kasih. Ya, sampai sini saja. Ya, terima kasih Jerry yang komen dan silakan like, subscribe dan sokong dan share. Terima kasih.